buat benda ni. Aku tak cakap lagi Kau cakap, sabar dulu. Aku tak cakap lagi. Aku dengar suara dia kata, gini mulut dia, kau tahu tak? Aku, ya Allah, tu Ya, kau aku cakap cakap lah. kenapa aku emosi sebab dia nak minta ambil gambar. Lepas tu kau tahu tak dia tarik dia nak naikkan emosi aku, dia kata macam ni. Dia kata macam kat aku, "Oh, kau boleh ambil gambar, aku tak boleh ambil gambar." Lepas tu dia jalan terus je. Dah lah aku dia takut, dia pergi jalan terus lari tinggalkan aku. Aku terus cakap lah, Zai, kau tak dengar kau benda belakang tu? Kau tak dengar ke? Dia tengah sebab dia lari, sebab dia lari tinggalkan aku terpaksa dah cakap juga kat dia. Lepas tu masa tengah berjalan, kita berjalan ke depan tu, dengar bunyi meja, tolak meja kat belakang tu. Aku kan Astaghfirullahalazim. betul. Aku dah cakap macam ni tau. Tak payahlah, tak boleh ambil gambar kat sini. Tak payahlah. Dia nak juga. Jom ambil gambar. Oh, kau boleh, aku tak boleh. Dia kata macam tu. Ya, mana kau tak bengang ke? Kau time dia boleh pula siap ni berpos-pos. Lepas tu bila time aku tak boleh pula. Aku bengang lah. Aku cakap, Tapi oh kau boleh, aku tak boleh. Aku cakap situ lah. kalau dia kata aku mulut celupa, aku boleh cakap tau. Sepanjang gambar yang aku ambil untuk dia, semua dia suruh padam. Dia kata buruk. Aku cakap, habis tu apa Buruk. lagi aku nak ambil gambar dia? Aku nak ambil gambar kat tanah tu. Mau-mau dia padam juga. Dah tu kau rasa kalau aku ambil gambar dia, tak terpadam juga ke? Tapi masa tu aku terus marah dia lah. Mulut kau kan dah celupa betul lah. Aku cakap, boleh tak kau jaga mulut kau? Kalau kau rasa takut ke apa, kau boleh tak tahan sekejap. Orang lain tak boleh tahu nak faham kau. Aku cakap, aku macam marah gila. Aku emosi gila time tu. Lepas tu, kau tu terpaksa aku. Budak ni lagi aku cakap nasihat lagi dia naik suara kau. Aku Kita takut panggal tau. Aku sangat. pun faham. Lagipun, emosi aku dah takut. Bila dah takut tu, janganlah tanya-tanya lagi. Kita orang tu memang dia berbeza. Tapi aku dah cuba tahan. Mungkin dalam masa sama aku takut. Bila takut tu terpaksa lepas jugalah. Aku pun memang takut. Bila kita orang dah berjalan ke depan, aku baru berani nak pandang belakang tau. Bila pandang belakang, Alhamdulillah tak nampak apa-apa lah. Tapi masa tu aku dah tak nak fikir apa-apa. Bila dengan gemerincing tu, aku dah takut dah. Itulah dia kisahnya pasal mulut curpah jugalah. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Rasa tak ada dah. Kalau apa-apa nampak apa, aku diam-diam je lah. Itu je lah yang kisahnya berdua tu. Takut. Itulah kisahnya.